ni nak ayat ni. Ni ngah panggil doa Nabi Sulaiman yang dia berjanji dengan setan iblis. Doa Nabi Sulaiman, perjanjian Nabi Sulaiman dengan setan. Ni apa baru boleh ya ni. Ni baru boleh ya. Kalau kita duduk di rumah kita berasa tak sedap weh. Apa nampak lah. Kita perasan tidak? Nampak? Apa bunyi kuk. Tak bunyi gek. Gitu. Nampak tak? Ataupun kokek. Ataupun tak berabung. Gong. Senyap. Duk sore. Nak buat kelik lagi ya. Nak tidur tak berani. Lagu tu boleh. Rolik dah rumah lagu tu lepas-lepas dah. Bacalah doa ni sekali. Ni. Dia akan tak duduk dalam rumah itu. Selalu dah. Ni amo nak tarik, lepas tu siapa dia nak tanggungjawab nak tahulah. Kita ikasah bakal bagilah. Esok ke lusa ke bakal bagi kau gilah deh. Ni. Allahu Akbar. Ni deh. Amo nak tarik ni. Dengar belah-belah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah alla tu'zu ahadah. Tu ya. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman. Demi Allah, aku nak royak kemung setan. Kita kata ke dia ni, kita baca je kata. Setan, aku nak royak kemung. Tu unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman. Setan, aku nak royak kemung. Perjanjian mung dengan Nabi Sulaiman. Dengar aku nak royak ni. Salah gitu kita baca ni. Setan, aku nak royak kemung. Perjanjian Nabi Sulaiman di atas mung tu. An takhruju wa tarhalu min baitina. Bahawa mung tubik dan mung pindah min baitina daripada rumah aku ni. Mung tubik dan mung pindah daripada rumah aku ni. Unashidukumullah. Demi Allah, aku nak cerita bahawasanya Allah alla tu'zu ahada. Bahawa jangan muduk goda walau sore dalam rumah ni. Ada lagi dia. Mu jangan duk goda, mu jangan duk buat khenak sore pun dalam rumah ni. Ni baca ni kita tubik gila dah. Ni nak ayat ni. Tubik gila dah. Lepas tu nak tahu kalau kita mau kita dah ada dah ni dah. Klik pergi baca, lepas tu tengok berasa lagu mana kita. Kalau nak wujud tu baca dah boleh 3 kali. Baca dalam rumah. Lepas tu kita berasa long tu dak. Ataupun kita duduk perhati tengok, nampak lagi lalah tu. Nampak tak lagi? Tu nak ayat tu. Kalau hamba biasa buat dah, tak ada. Berasa sejauh, tak ada ke apa. Tidak perasan-perasan, kita perasan-perasan. Kalau mengikut tu umur kata ada lah. Tu umur kata umur dia tu tak ada tu. Ada makhluk halus. Makhluk halus dah. Nampak tak bayar-bayar petang-petang hari pasal nampak orang telitah. Jadi gitu. Cerak tak cerak. Kalau kita baca ni tak ada. Berasa tak ada. Berasa di kita. Kalau nak tidur pula nak bosan, tidurlah. Kita baca mak tak tidur. Tak ada bosan nak tindih di hati dah. Mana ya? Dia setan iblis ni nak ayat tu kalau kita tinggal rumah kita 3 hari je. Kita pergi tanding dah, koci pintu semua 3 hari. Dia mari duduk belanda dah. Mari dah puan ni geger dah. Bagi anak beranak dia, cucu dia, menatu dia mari habis. Mari masuk rumah kita tengok, moleknya dalam yo. Dah. Kita tidur buat kita deh, tu tak ada ni. Lu tengok di kamar dia. Molek jamai yo mozaik lu abung deh. Dah. Lagu tu dah penuh dalam rumah kita.
Ni setel no ayat tu. Sabit cuba perhati tengok. Kalau rumah tempat orang tinggal, beratur selalu dah. Rumah orang tinggal lama sebulan, 2 bulan ke. Tengok basah-basah koleh dangar koleh hutan-hutan dia. Setelah tidur style. Luar dia penuh. Sabit tu di antaranya kita kelik di rumah. Misalnya kita tinggal banyak malam weh. Kita pergi mahal weh. Dalam 2 malam, 3 malam lah. Hari kita kelik tu buka pintu tu kena wisalat derah. Kena wisalat derah. Buka pain pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena wisalat derah itu. Gena kalau dia duduk dalam rumah kita, dia kata kena, "Gih, tu baik, tuai klik dah. Gih, klik dah." Tu klik dah. Ni setan ayat tu. Kalau kita tahu lagu tu masuk, buka pintu masuk, dia pun tak ada tubik dak dah. Duduk dalam kita, duduk dapur, kita tak nampak dia. Kita tidur style je. Oh, setara weh, ambil watak kau. Tak ada setengah jam. Ini dia tu dah. Muka dia ada sekali. Ni apa panggil makhluk halus. Makhluk halus. Apa kita panggil iblis. Sebab itulah nak winenaunya ni. Surat perjanjian Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ni tu hewi kelehebatan dia apa? Setan iblis kena doa amnat dia. Ni ya. Setan iblis kena doa amnat dia. Dia kata gitu. Tak neraka dah takut. Ni surat perjanjian dia. Nak siapa lah ni? Ni tepat yang kedua hamba royak ni. Tu. Tapi naknya hamba tulis sajalah, dia mau kena kita cari kasam bagi dah. Penting sekali. Anak kita hak tina-tina takut di rumah Cik dia tak kelik lagi, mek tak kelik lagi duk. Oh geno mek tak kelik lagi petang hari Allah takut. Nak tidur pasal berita habislah rumah. Tak wani. Buya ingat. Kita pergi mana-mana pak kuaka mana pun baca lah. Ni panggil doa Nabi Sulaiman berjanji dengan setan, dengan iblis. Ni insya-Allah taala. Pas kalau budak teriak malam-malam. Budak teriak, budak kecil baru beranak kau tengok dah, kiang. Habis dah takkan nak baca dah. Tidak. Baca hak ni siup dah muka dia. Dia mau boleh buat diri ni ayat tu. Dia temu ayat tu buat diri. Baca pak dah. Baca we habis perut siup. Puh. Siup dah muka. Puh, dah muka budak teriak tu. Dia akan beradu kau kalau dah. Ni nak ayat deh. Sebab tu ambo royak nak beri ilmu nafaat. Kalau ambo reti sore tak ada juga. Nak beri demo boleh buat amal belaka kerana kita nak hidup nak bahagia. Kita nak bahagia, kita nak reti belaka. Kerana gapo kita tengok hari ni banyak orang tak ada gapo lek dalam. Semua kata tak ada kakak dalam. Ada tahid tu ada lah. Kakak dalam tu. Tapi ilmu tu tak ada. Ilmu tu tak ada. Orang zaman dulu kalau nak bini nak belaki, ya ada ayat-ayat yang ngapa dah zaman dulu. Kalau anak teriak petang hari dia baca surah tu, baca ayat tu. Tu. Orang zaman dulu. Lah ni tak dah. Wairung lah ni. Tak kira tino yata pun. Dia tahu nak bini, ya galak nak bini lah. Apa dah. Lepas tu anak dia kiang-kiang tahu. Baca loh. Engkau duduk selami tu yo. Baru lihat anak sore baru. Anak bahaluh gitu teriak. Geno anak kita teriak semua tu baca Baca ke apa? Kok jatuh pula pun. Baca ayat kursi. Kok mana ayat kursi? Tak tahu kan mak ayat meja kursi tu. Tu nak ayat tak reti nak ayat. Lah ni tak soncai mana? Tidak. Tak soncai mana? Pakal hok ngaji siar pula tak nak kejek lah. Bila kacau dah ciri kita tu baru nak cari. Ni dia antara noyak ni besar noyak. Benda ni kena reti dulu lagi. Kena reti dulu lagi dah. Tu insya-Allah taala. Itulah akhir sekali yang boleh sapanya. Semoga benda ni naf'at. Lepas tu pedah banyak. Dia mau klik tu sendirilah. Moga moga kita ni ada sok-sokmo benda lagu tu di rumah kita ni ada sokmo. Kalau tak ada tu tak ada, tapi hak ada ni banyak. Banyak. Benda terlibat di rumah kita ni banyak. Lebih-lebih lagi rumah orang tu luah. Rumah luah. Rumah luah ni kat nampak macam-macam lah. Duduk sore tak penuh.
Tu ayat kita baca. Baca widrah sikit kalau ada apa dah. Tidak kita baca bila jalan dalam rumah kita. Baca dalam rumah kita, baca dalam rumah kita. Tak ada apa syukur dah. Tertidur tak ada bosan dah. Katuk itu kita tidur dulu dah. Tak ada bosan kata nak mari duk tindih, mari duk kosek tak ada dah. Ya dengar hak ni pakai pai kalau dah. Ni nak ayat tu. Apa itu penting sekali. Amo baru boleh dalam sebulan baru ni. Abang bui mai nak royak cepat-cepat boleh. Seluar-luar nak ya. Dia boleh buat amal belako. Dia jadi mati dulu. Ada dah. Ilmu naf'at panggil. Dia mau guna. Amo dah boleh follow semua, boleh follow. Orang tu ambil guna amo boleh follow. Tu. Pokok itu ni. Siapa dia nak cari kasar bagi. Orang yang cari kasar tu dia boleh follow suku pula. Sebab demo boleh sebab dia. Tu nak ayat. Ni benda dalam agama. Kan Nabi kata man dalla ala khairin kafailih. Siapa dia tunjuk jalan kebaikan supaya dia buat dah. Supaya dia buat dah. Mana supaya dia baca dah. Demo supaya dia dah. Demo dia baca boleh dia dah. Ni nak ayat benda. Sampai kita tahu saya benda lagu ni. Lepas tu sampai bila-bila nak ayat tu dia buat amal sampai bila-bila. Dah mati 4-5 orang tak ada lagi. Benda ni lepas ni royak dia ni duk royak dia royak pula. Siapa kau bila-bila anak cucu kita. Ni penting sekali. Pas bukan yang mudah ni. Nak boleh jumpa pun yang bukan mudah. Itulah lebih kurang dah. Tak faham ke mana tu tanya semula lah. Maka malam ni setakat tu dah buat kitanya.